Hari ni kita ada video. Ya, kita share sikit lah untuk tontonan hampa yang mana duk bercuti kat rumah. 3 tahun aku pakai motor Yamaha NVX V2 ni. So aku pun dah habis bayar. Apa planning aku next motor ni? Hampa rasa aku nak pakai motor apa pula tuan ni? Tak tahu nak pergi mana, nak ride pergi mana kalau beli motor mahal-mahal. Okay, alright, hari ni kita buat ride sikit guys. Dah lama motor aku tak buat keluar video kat hampa. Apa pun kita start dulu enjin. Belanja sikit lah kat hampa keadaan motor aku. Right, okay, tanpa membuang masa lagi, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu aku nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton-penonton yang masih setia di channel SKTV ni. Lama weh, lama aku tak buat video. Padahal dengan motor NVX ni memang paling senang lah kalau nak buat video kan. Maksudnya apa? Maksudnya aku banyak kerja, aku agak busy. Sejak 2 menjak ni kebelakangan ni memang agak busy lah. Jadi hari ni, ya, kita share sikit lah video lah untuk tontonan hampa yang mana duk bercuti kat rumah. Okay, hari ni aku on the way ke Sungai Petani. So adalah konten sikit kan, boleh lah buat video. Cuaca pun baik, dia tak panas, dia mendung macam ni. Matahari tak tahu dekat mana matahari, tak nampak matahari ya. Okay guys, tahun ni genap lah 3 tahun aku pakai motor Yamaha NVX V2 ni. So aku pun dah habis bayar. Payment aku last month, bulan 12, aku dah pergi settle lah dekat Aeon Credit. Untuk last payment, aku walk in sendiri dekat branch Aeon Credit di Sabang Jaya, dekat Aeon Big tu kan. Aeon Big. So amount last kali tu dia agak rendah sikit lah, dalam aku rasa 400 something sikit-sikit lah lebih. So guys, apa planning aku next motor ni? Dah motor ni dah habis bayar kan. Hampa rasa aku nak pakai motor apa pula tuan ni? Sat saja kan, pejam celik dah settle motor ni. Kalau siapa yang follow aku daripada awal aku ambil motor ni kan, hampa tahu lah kan macam mana mula-mula pergi ambil motor yang dekat Sin Hap Heng, Tanah Liat. Bawa balik motor ni, buat satu-satu side mirror, nama plate, macam lagi lah. Sehinggalah hari ni cukup lah 3 tahun lebih lah. Jadi buat masa sekarang ni, aku punya planning nak angkat motor baru tu tak ada lah lagi. Taklah kalau kabut sangat nak angkat baru kan. Cuma dalam kepala aku duk plan dah lah, motor ni aku ambil okey tak, motor ni aku ambil okey tak kan, macam tu lah. Tapi aku lebih prefer kepada motor skuter lah, skuter yang bersisi besar sikit. Jadi kalau aku ambil motor skuter besar, Z8 aku dekat rumah tu, aku kena let go lah. Macam mana pun aku kena let go juga lah kan. Sebab mungkin masalah space, faktor ruang dekat rumah.
Lepas tu takkan nak jaga motor sampai banyak-banyak biji kan, tak naik. Satu lagi faktor modal. Kalau nak ambil motor lain, at least hang kena ada modal untuk bayar down payment. So down payment daripada hasil jualan motor Z8 tu aku boleh buat lah, guna untuk down payment. Itu planning secara ringkas lah, secara basic. Apa yang aku rasa kalau in case aku nak pakai motor yang baru kan. Dan motor ni aku tak tolak lah, aku tak jual lah. Motor ni mesti aku simpan punya. NVX shock naik kot kan. NVX ni shock naik guys. Jadi tak perlu aku nak jual. Sebab aku pun boleh buat maintenance sendiri dengan NVX ni. Buka puli, tukar macam-macam. Aku boleh buat sendiri. Aku ada alat. So no point lah untuk aku jual NVX. Tapi sekarang ni persoalan dia, motor apakah skuter tu yang aku nak beli tu? Adakah X-Max yang harga dia lebih kurang 28,000, 29,000. Okay, kalau bagi aku punya favorite aku lah, X-Max memang lah dalam list aku. Tapi kalau nak upgrade setakat daripada apa ni, motor NVX, nak tukar ke X-Max, macam tak banyak sangat lah peningkatan ya kan. 155, 250. Kalau X-Max tu boleh lari 14, 15. Yang ni boleh P13, 12 lah kita kata. Ni macam lain macam aja . So dia punya peningkatan tu taklah berapa nak tak mendadak sangat kan. So tak apa, kita mungkin kena cari lebih sikit CC ya, 400 ke atas ke, 500 ke. Tu ni SRK Syahruhan di depan dia je. Pengangkat buat apa? Beli ni pun awak KYT. Aku sekarang ni dalam planning aku, at least kalau motor skuter besar tu mestilah motor yang kena pakai lesen B full lah. Semua pakai helmet full face LS2 dengan KYT. LS2 ni luar aku ni. Aku buat LS2 lah. Target dalam kepala aku ialah ADX-TG SIM 400 tu. Kalau hampa pernah tengok kat YouTube kan, zone test aku tak kot. Zone test sebab dia besar, berat. Tak payah kot zone test. Ada juga SIM ADX-TG tu, sebab dia tak kecil dan CC dia boleh lah 400. Aku sekarang ni tengah duk usah-usah tu nak tengok review dia macam mana, feedback daripada yang dah pakai kan, dari segi dia punya performance, maintenance, ketahanan, spare part dan sebagainya lah. Okay, tak beli pun tak apa, kita just planning macam tu je. Dan satu lagi, yang ni motor ni memang agak tinggi harga dia. Mungkin berbaloi ataupun mungkin tak berbaloi kalau aku beli pun. Yamaha T-Max. T-Max lah aku duk agak macam alang-alang nak ambil kan. T-Max lah guys. Macam macam terlalu over sangat kan. Harga 80k lebih. Tak tahu nak pergi mana, nak ride pergi mana kalau beli motor mahal-mahal.
aku punya footage aku GoPro record ke tak, susah sikit lah. GoPro pun aku kena upgrade juga lah kalau betul-betul nak buat konten, nak buat video YouTube. GoPro aku dah ketinggalan zaman dah ni. Hero 8 lama dah guys. Oh, jalan ni agak jam lah. Sungai Petani, Padang Temusu. No, itu tak boleh lalu jalan ni orang motor lah. Tuhan tak roti-roti lagi lah. Lagi pun nak habis lah ni saya. Motor depan ni tak apa, hati je. Hei, aku nak habak ke hang macam mana kalau hang Allahu Akbar. Oi, mana geng ADV, geng? Satu tim kau ni? Orang tua pakai ADV oi. Tengok oh, ada orang muda-muda. Ada dekat. Tengok dia. Oh dia. Ada. Terikan lah. Oh ya, ADV ni. Okey, kena laju sikit lah. Ajar dia laju. Cik. Ya, MVX macam tu je lah. Shock dia laju kat traffic light. Saki ni ajar nak lawan aku apa. Nak try dengan Z8 lah. Kat traffic light memang shock lah NVX ke. Tapi kalau main top memang kurang sikit lah. Top kena ada angin. Kat atas highway hang kena cucuk angin. Mana-mana kenderaan motor ke apa kan. Dan juga ada faktor kena ada angin tolak juga lah. Kalau angin tak tolak tu payahlah. Duk melawan angin memang susah. Push. 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 Ambulans, come on ambulans. Jangan bagi bahaya macam ni. Ni siapa ni? Pantai. Tak ada emergency jangan bagi buat bahaya. Tak ada emergency jangan bagi bahaya. Tekan-tekan nak santai lah, hang pun kena ikut apa tu peraturan macam biasa. Atau emergency kami boleh tolong lah.
tolong ke tepi, bagi laluan kat hang semua kan. Ramai pangkah tu tak kira lah ambulan ke, kereta polis ke, kereta bomba ke, tak boleh lah, membahayakan orang awam. Hari ni kalau ada kedai motor macam ni kan, kalau ada T-Max tu kita boleh tengok lah guys. Kalau aku rasa kedai-kedai kecil ni tak ada T-Max. T-Max ni dah besar-besar lah. Okey, dah sampai lah. Aku main kat sini. Kita akan sambung balik lepas ni. Bagi aku selesaikan urusan aku dulu sebab semua orang ganggar. Lepas tu kita sambung balik lah guys video kita. Agak ramai, agak meriah kat sini. Ada ni tak ada masuk. Awet-awet Kedah semua cun-cun enggak. Amai-amai Kedah. Ni Nova. Nova Aveta. Nova Aveta. Okay guys, kita sambung lepas ni. Bye.